2026. Few days je lagi. So guys, hujung tahun macam biasa, ramailah yang akan pergi bercuti. Tapi korang relax dulu. Tengok ni dulu guys. Ya. Tengok dia punya packaging, seriously kemas gila. Dalam kotak siap ada satu lapisan kain macam ni. And benda ni korang jangan buang tau. Lepas korang balik travel ke, ataupun kalau korang nak bawa naik flight, takut calar bag, boleh je sarung benda ni. Huyo, serius bapak lawa gila. So guys, ini adalah luggage daripada brand T-Partner model titanium. Dia ada beberapa size yang available, 20 inci, 24 inci, 29 inci. Yang macam korang tengok ni adalah size 20 inci. Sesuai kalau macam korang nak solo travel ataupun short trip. Kalau 24 inci sesuai seminggu punya travel. Kalau 29 inci 7 hari ke 10 hari. Dan selain daripada warna kuning, banyak lagi warna-warna menarik. Contohnya ada silver, black, white, blue dan juga green. Tapi aku suka yang warna kuning ni. Sebab dia punya kombinasi kuning dan hitam, serius nice. Setiap penjuru dekat atas ni dia macam ada cover besi tau guys. Okay, bag ni dia ada dua handle. Satu dekat atas macam ni, korang boleh pegang. Dan satu lagi dekat tepi macam ni. Dia punya handle pun solid gila. Korang tengoklah dia punya ketebalan dia tu. Lepas tu dia macam lembut je dia tutup, nampak? Nice. Untuk bahagian belakang, dia ada rod yang macam ni. Korang boleh naikkan. Satu, dua level. Dan dia punya kualiti material titanium juga. Besar, alloy, tebal. Dekat sini ada getah, rubber. Jadi kalau korang letak keadaan macam ni pun okey. Keadaan macam ni ada tayar lah. Okey, tayar dia pun lembut guys. And satu lagi korang dengar tak ada bunyi, senyap. Dan luggage ni dia tak pakai zip, dia pakai pin lock macam ni. Selalunya dia ada 3 pin sahaja kan. Tapi untuk luggage ni dia ada 6 pin. Dekat sini 3, dekat sini 3. Dia individual lah. Satu lock ni lain kod dia. So memang safety gila. So guys, jom kita tengok dalam dia pula macam mana. Hui. Nice gila. Dekat sini ada net. Memang bagus kalau korang letak baju apa semua tak bersepah. Siap ada strap lagi kat sini, boleh lock. Dan untuk belah sini pula dia ada zip kecil, boleh letak barang macam shampoo ke apa ke. Atas ni ada net, poket kecil juga. Lepas tu dia ada zip. Nice. Aku suka dua-dua side dia ada zip tau, jadi nampak lebih kemas. So guys, apa pendapat korang tentang luggage ni? Bagi aku sejujurnya memang aku puas hati. Harga dia okey, kena dengan kualiti dia. Korang dapat satu kualiti luggage yang macam ni, serius puas hati. Oh ya, satu lagi dia datangkan juga dengan 1 tahun warranty. So macam biasa, kalau korang berminat nak dapatkan luggage daripada T-Partner, link aku dah sediakan.